Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Saidi bin Abdul Razak, nombor Madrid 085547. Saya akan menerangkan tentang Al-Bay'u Al-Hadiru Al-Bari. Untuk takrif dia, ia menerangkan tentang orang tempatan bertindak sebagai orang tengah untuk menjual barangan orang luar dengan tujuan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Untuk hukumnya, ia adalah haram kerana ia membebankan orang ramai dari segi harga. Lepas tu, yang ulama ni adalah nota yang menerangkan larangan ini mungkin tidak pakai jika orang tengah tidak mendatangkan kemudaratan atau kesempitan kepada masyarakat. Selepas itu, di slide yang kedua, Talqin Al-Rukban yang menerangkan definisinya ialah pedagang luar dan pedagang keluar menyambut pedagang dari luar bandar untuk membeli barangan mereka sebelum sampai ke pasar. Lepas tu yang kedua, tentang hilah, ia berlaku berkuat kerana penjual tidak mengetahui harga pasaran sebenar, menyebabkan mereka menjual lebih murah daripada harga yang adil. Hukumnya, amalan ini dilarang dan penjual berhak membatalkan jualan jika mendapati dirinya ditipu apabila sampai di pasar. Selepas itu, dari ihtikar, yang pertama ni adalah konsep membeli dan menyimpan barangan keperluan asas untuk menaikkan harga ketika orang ramai menggunakannya. Selepas itu, ia ditulis ini hukum dia adalah haram. Yang poin kedua menerangkan tentang tindakan. Jika keperluan mendesak, pihak berkuasa akan memaksa penjual menjual pada harga wajar, dan jika enggan, hakim boleh menjualnya bagi pihak penjual. Selepas itu, al-ilhar al-masruf, yang bermaksud simpanan, menyimpan barang untuk dijual pada masa hadapan seperti simpanan bekalan makanan adalah dibolehkan dan dianggap sebagai perniagaan yang bermanfaat. Kemudian yang al-bay'u al-bay'u al-bihi wal sawmu al-sawmihi. Takrif dia yang pertama tentang jualan di atas jualan. Seseorang menawarkan barang yang lebih baik atau lebih murah kepada pembeli yang masih dalam tempoh pilihan untuk membatalkan urusan asal. Selepas itu, yang takrif kedua menerangkan tawar-menawar di atas tawaran, campur tangan dalam perjanjian harga dan yang sedang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan menawarkan harga lebih tinggi atau tawaran lebih baik untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dari segi hukum syarak ni, hukum dia adalah haram berdasarkan hadis Nabi. Aku rasa tak payah sebut. Nak baca dalil ke? Baca dalil juga. Tengok. Aku ni dah dari tadi. Macam mana baca ke? Surah Tashkil tu. Jadi daripada hukum syarak, hukum dia adalah haram. Amalan tersebut adalah haram berdasarkan hadis Nabi SAW. La yabi'u al-rijalu ala bai'i ahlihi wa qawluhu la yasum al-muslim ala saum ahlihi. Riwahu al-Bahari wal Muslim. Selepas itu, daripada sudut hikmah dia, ia untuk menjaga maruah, mengelakkan pembalahan dan kebencian antara manusia, serta memelihara keharmonian sosial. Selepas itu, daripada mubayyi'ah ilmu al-jami'u ma'lahu haram, yang bermaksud berurus niaga dengan harta haram. Yang
pertama ni menerangkan tentang harta haram. Dilarang berurus niaga, jual beli, sewa atau meminjam dengan individu yang seluruh hartanya daripada sumber haram seperti judi atau rasuah. Harta bercampur. Jika harta bercampur antara halal dan haram, urus niaga dengannya adalah makruh. Selepas itu dalil syarak yastadillu ala zalika bi hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal bayyinu wal haram bayyinu wa bainahuma umuru mutasyabihat faman ataqa al-syubhat faqad istibarahu ila ladinahu wa aradahu, yang menerangkan tentang perlu menjauhi perkara syubhat untuk menjaga agama dan kehormatan diri. Hadis sekali daripada saya yang masuk pada tajuk baru iaitu Muhammad Adabu Al-Bayyimu, dan satu ini menerangkan tentang al-samahat fi bayyimu wa syara'. Yang poin pertama ni menerangkan tentang sikap yang digalakkan bersifat toleransi antara penjual dan pembeli serta tidak terlalu tegas dengan syarat. Selepas itu poin kedua iaitu belas kasihan. Ia perlu memberi tempoh pada penghutang yang susah dan tidak memalukan mereka. Selepas itu poin terakhir ini menerangkan tentang galakkan Rasulullah SAW dan ada hadis Al-Syami rahimahullah wa rajalan al-sunahan iza ba'u wa iza istari wa iza al-qadar. Rasulullah SAW menggalakkan mendoakan kerahmatan bagi mereka yang mudah dalam urusan jual beli dan pembayaran hutang. Sekian itu daripada saya, Sambil. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamalullah bin Haji, nombor matrik 08-480. Ini saya akan membentangkan kepada kami pada sambungan tajuk besar Wabil Adabul Baik. Nama dan as-sidqu fil muamalat, kejujuran dalam urusan, dan dikatakan setiap peniaga wajib berkata benar dan jujur tentang kualitinya dan juga kebarangnya, serta dilarang menipu. Hal ini dikatakan kerana bila peniaga itu tidak jujur, maka akan diberi amaran yang keras, kerana peniaga yang menipu akan dibangkitkan sebagai pendosa pada hari kiamat, melainkan mereka yang bertaubat dan itu bertakwa kepada Allah. Ganjaran yang tinggi juga akan diberikan kepada peniaga yang jujur dan beramanah, akan diletakkan bersama para nabi dan syuhada di akhirat. Yang kedua pula al-marfatu wal haqqa, keberkatan dan juga menunjukkan cacat. Punca berkat daripada sesuatu perniagaan itu adalah datang daripada sifat jujur dan juga berterus terang antara penjual dan juga pembeli yang akan membawa keberkatan dalam perniagaannya. Dan sifat yang menyembunyikan kecacatan barang dan menipu akan menghapuskan seluruh keberkatan jual beli tersebut. Yang ketiga, larangan adamul khilafah fi tijarah, larangan bersumpah dalam perniagaan. Poin pertamanya, larangan mutlak. Peniaga dilarang keras bersumpah untuk melariskan jualan walaupun sumpah itu benar. Sebab larangan mutlak itu ialah kerap bersumpah dianggap meremehkan nama Allah SWT, sedangkan menjauhi sumpah adalah bukti kejujuran yang sebenar. Poin dua.
Poin kedua, asarul halfu ala tijarah wal barakah. Kesan bersumpah terhadap urusan perniagaan, melariskan tapi menghancurkan. Sumpah demi melariskan barang mungkin boleh menarik pembeli, tapi pada hakikatnya ia menghapuskan seluruh keberkatan rezeki dan harta jualan. Yang ketiga, at-tahzir asyadid minal al-kadzib, amaran keras terhadap sumpah palsu. Peniaga yang bersumpah palsu akan dikenakan ancaman azab, iaitu peniaga yang menipu pembeli menggunakan sumpah palsu diancam dengan azab yang pedih serta tidak akan dipandang atau disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Seterusnya, al-iksar minas sadaqati fil asfar, bermaksud memperbanyakkan sedekah di pasar. Ini dilakukan kerana ini untuk menebus dosa para peniaga. Peniaga digalakkan kerap bersedekah semasa berjual beli sebagai penebus dosa kafarah terhadap kesilapan yang tidak disengajakan, seperti percakapan melalaikan, sumpah tidak sengaja atau unsur-unsur penipuan harta. Dan akhir sekali, al-kitabah wal syahadu fil buyu', menulis dan membawa saksi dalam jual beli. Ada dua sini, iaitu menulis hutang dan juga membawa saksi. Dalam menulis hutang, sunat mencatat kontrak dan jumlah hutang, jualan tangguh atau asuran bagi mengelakkan pergaduhan. Sedangkan membawa saksi juga seperti menulis hutang, sunat juga mengadakan saksi dalam urusan hutang maupun jual beli tunai untuk menjamin hak, mengukuhkan kepercayaan dan mengelakkan pertikaian. Dan semestinya saksi yang dibawa itu mestilah saksi yang boleh dipercayai antara kedua pihak. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.